Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa tajibu 'ala man marra fi qutin. Dan wajiblah ia zakat 'ala man marra, di atas mereka yang telah lalu. Qauluhu wa tajibu ila akhirih. Lamma anhal kalamu ala ma yata'allaku bi zakatin naqdai wa tijarah, syara'a yatakallamu ala ma yata'allaku bi zakatil qut. Telah selesai daripada kecep cara masalah zakat, nakad dan tijarah, mula masuk musannif di atas bicara barang zakat yang bersakupat dengan zakat qut, makan yang ini. Wajib di atas man marra dari kata ayyil muslimi wa hurri al muayyin, orang muslim yang merdeka yang tertentu tu, fi qutin pada makan yang ini. Ikhtiyariyin, kutin kut itulah ikhtiyariyin, makan yang mengenyek yang bahasa ikhtiyari. Biasanya kalau kita makan dia tu sudah tak so makan roti makan banyak kenyang juga tapi tak sudah. Tidak, makan yang mengenyek yang bahasa ikhtiyari, yang bahasa usaha, sengaja sengelai sudah makan dia. Gapo dia tu min hububin, daripada biji-biji ya. Ni nak mula sakuk zakat, nak mula sakuk masuk zakat biji-biji kan. Min hububin, daripada hub daripada biji-biji ya. Bayar daripada kut tu. Min hububin, daripada biji-biji ya. Gapo? Kaburin, seperti gandum. Misal gandum kalau kita milik banyak sampai ke 900 atau 300 kena dizakat. Kaburin wa sya'irin, dan syair satu jenis juga, satu jenis daripada burin tu. Wa aruzin, dan berah padi macam ni lah, beras padi. Wa zurratin, dan jagung. Semua tu masalah biji-biji ya rakat. Burin, sya'irin, aruzin, zurratin. Wa himsin, dan himsin. Wa himsin. Dah lewat buat ini. Himasin berapa boleh? Himasin pun tak apa. Dah lewat. Qauluhu himsin atau himasin tu bi kasril ha ma'a fathi min al-musyaddadati au kasriha. Ada kace himsin, kace himsin. Wa dukhnin, dan dukhnin ni satu bagai daripada kace juga, satu jenis daripada kace. Himsin kace, dan dukhnin satu bagai, satu jenis daripada kace. Wabakilain, bakilain ni seperti tu, satu jenis daripada kacepo. Baqaq liha adalah wa kisaiha wa fuiha. Baqaq liha, baqaliha. Bakilain kacepo tu sini, kacepol. Wa duksatin, dan duksatin seperti tu juga tu. Dia kata dalam qauluhu wa duksatin qala fil qamus wa hiya habbun. Hubbun. Okey, hubbun. Habbun. Hubbu dunya, kasih. Habbun biji. Habbun kal jawarsi. Satu jenis daripada jenis-jenis kacil jugalah. Satu makna lah. Satu jenis daripada jenis kacil. Betul. Tu biji-biji ya. Kalau kita ada milik benar semua 3-4 perkara tu, wajib kena keluar zakat apabila siapa nisab dia. Wa fi tamrin wa inabin, dan pada buah-buahan, hal ni biji-bijian. Kalau kita ada milik pada masalah pada masalah buah-buahan, wa fi tamrin atas pada kut ni, yajibu ala man marra fi tamrin, wajib di atas mereka tersebut pada tamrin, pada buah-buah lah, masalah buah-buah.
Dalam dah tu qauluhu fi tamrin wa inab ma'tufun ala fi qut wa sani'uhu yaqtadi annahuma laisa min qut wa laisa kadzalik. Bahasa support juga. Falau qala awalan wa huwa min al-hubul kaburrin ila akhir thumma qala wa min simat. Tu kata merewanya kata ulah. Satu lah. Biji-biji juga ni. Samanya buah-buah ya. Pada tama dan pada inap bayar tu min simarin tu. Hal keadaan tama dan inap tu lah daripada buah-buah ya. Wajib kalau kita ada milik hubud biji-biji ya, wajib apabila kita ada milik buah-buah yang balaga sifat kedua tu. Yang balaga kut pun tak apa, kut tu serua. Kut tu biji-biji ya, kut tu buah-buah ya. Kut tu makan yang mengenyek yang balaga qadrul kullin minha khamsata ausukin. Yang sampailah ia asal itulah, tapi tak ada dah. Yang sampailah oleh qadar tiap-tiap daripadanya daripada salasah. Kalau kira ada klik banyak lah sini, tapi tak lah. Kalau dah nak klik lem atas saja salasah tu ya. Tamrin wa inabin wa qut. Minhan al-mazkut tu sebenarnya. Dalam dah tu sebenarnya. Dalam minhumah dalam haitah lagi. Okey ke lagi? Minha tu no. Minha al-mazkurin al-quti wat tamrati wal ainab tu. Yang tersebut daripada kut dan tamah dan inab tu lah semua sebut tu. Apabila kita tanam dapat dibuah sampai akan khamsata ausukin, akan 5 wasak tu. Tanam padi, tanam kacang, tanam jagung, tanam tamah, inab tu sampai boleh sampai ke 5 wasak. 1 wasak bagaimana? Wahia dan iaitu khamsatu ausak, 5 wasak. Iaitu bil kaili dengan nisbah timbang ke. 5 wasak kalau timbang ni berapa? Salasu mi'ati sa'in. 300 katil. 5 wasak sama dengan 300 katil. Nisbah timbang. Wasa'u dan bermerosak 1 katil itu arba'atu amdad. 4 jupak segatil. Ni besar lah ni kalau baik tahu 3 jupak tu 3 jupak ya, 3 jupak sekopi susu. Katil baik tahu. Kalau timbang kat 5 timbang ada timbang 2 kilo lebih. 2 kilo 8 kere pun ada. 3 kilo lebih pun ada, macam-macam. Wasa'u arba'atu amdad. Wal muddu dan cupak itu ritlun wasulusun. 1 kilo, 1 reti 1 kilo. Wasulusunnya 3 kere lah. Sekilo 3 kere. Cupak. 1 cupak sekilo 3 kere sini. Kat sinilah. Segate 4 cupak atau segate 4 itu enggak. Ya sakit. Halus sikit. 3 jupak suka pergi susu. Tu 300. Itulah 5 wasak. Kita ada buah-buah biji-biji sampai ke 5 wasak. Qauluhu salasu mi'ati sa' 300 kata. 300 kata iaitu ai li'annal wasaqa kerana bahawa 1 wasak itu sama dengan situ na so'an 60 kata. 1 wasak 60 kata. Hukha samsib. Hukha samsib 300. 5 wasak 1 kata 60. 1 wasak 60 kata. 60 ku 5 300. Hukha samsib 300. Kerana bahawa 1 wasak itu 60 kata. Fa iza duribat khamsatul awsak, maka apabila dipukul dikun 5 wasak fisitin gikun dengan 60 soalnya 60 kata kanatil jumlah tu salah sami'atin soal 300. Qauluhu wasa'u arba'atu segate 4 cupak. Segate 4 cupak ai wa iza duribat arba'atu amdad, apabila dipukul dikunkan dikun 4 cupak tu fi salasi mi'ati sa', 4 cupak dikun dengan 300 kata. Sorat jadilah ya al jumlah tu alfan wa mi'atai muddan tu 2000 jupak. 200 1200 jupak. 1200 jupak. Kalau jupak
Wal muddu dan cupak itu ritulung wasulusun. Skala 3 krik berbeda. Wa jumlatu khamsati awsud dan semua jumlah 5 wasak bil arta dengan kilo itulah. Timnya baginya alfun wasit tumiatin ritulun. Tu dia. 1,900 kilo. 1,900 kilo. Setang lebih setang nebiku. Itulah lebih kurang tu. Lepas tu lagi masalah ardut tu. Itulah. Kalau ada biji ye, buah-buah yang sapa sekadar 5 wasak, wajib kena keluar zakat. Au khamsata au sukin yang munakkon halun min fa'ilin balagha. Halkan qadar tiap-tiap daripadanya tu 5 wasak tu lah. Kalau mata sama mata dia nak sifat pada kata khamsata tu. Kalau nak buat ha pada qadru tu fa'il kalau tu. Sampailah ia akan 5 wasak. 5 wasak tu 300 tu yang munakkon min tibnin wa kisrin la yukalu minhu ghaliban. Yang suci, yang bersih daripada jeramin-jeramin. Kalau padi kat jeramin suci, nak padi saja atau nak beras saja. 5 wasak tu nak padi saja atau nak beras saja. Ingatlah. 5 wasak yang munakkon yang dibersihkan dia daripada jeramin-jeramin wakis dan kulit-kulit. Yang la yukalu ma'ahu yang tidak dimakankan sertanya serta jeramin dan kulit itulah ghaliban pada ghalib lah. 5 wasak kena suci daripada kulit-kulit dan jeramin. Wa'lam ketahuilah annal aruzza bahwasanya berah padi. Lebih keluar tu. Begini ya kalau padi dia nak 900. Kalau berah dia nak 300. Beras seguni, padi seguni, gi boleh ini boleh sekerak ya kat uni. Kalau itu kalau padi nak 900 ratus, baru kena wajib keluar zakat. Kalau beras saja 300 ratus. Tu 300 ratus tu dah. Lepas tu mula kata 5 wasak sambung dengan 300 ratus padi. Itu beras. Ada padi nak 900. Padi nak 900. Ada padi. Kulit. Padi seguni, beras kat ni. Kulit setengah. Wa'lam ketahuilah annal aruzza bahwasa padi atau beras itu mimma yuddakharu fi kisrihi, itu setengah daripada barang beras padi yang yuddakharu yang disipet taruh yang disipet taruhkan dia fi kisrihi pada kulitnya fi kisrihi pada kulitnya kulit bagi itulah kulitnya wala yukalu ma'hu dan tidak dimakankan dia kan ma'hu sertanya serta kisrihi itu padi itulah ma'hu ma'kisi serta kulit tak ada. Fatajibu fihi maka wajiblah padanya pada aruz pada padi itulah in balago asyara atau asyara au sukin. Apabila sampailah ia aruz padi tu ni berarti padi ni itu sini. Jika sampailah ia aruz padi itulah asyara atau asyara au sukin 10 ausat ya dah ni kata. Wajibnya ana. Jadi kalau beras tu 300 ya. Kalau padi itu tu 900. Fatajibu fihi in balagha asyara 10. Sampai ya ke 10 kata. 10 kata. 5 kata 300. 10 kata 900 kata. 900. Wajibnya ana. Wajib yang itu. Hak kata wajib kalau ada buah kayu atau biji-biji 5 wasak. Kalau dalam kulit tu 10 wasak.
wajib kena keluar oleh asrun oleh usrun oleh 10 seperpuluh lizakati untuk bagi zakat. 1/10 1/10 100 kok cabut 10 betul lah. 100 cabut 10 ada kira 10 rata cabut 100 tu lah. 10 rata cabut 100, 10 rata cabut 100, 100 rata 10, 300 30. Jadi padi ada 3 berah ada 300 rata, kena keluar 10, keluar 30 rata. Itu dia. Usul. Satu usul dah bagi zakat. Kalau padi kak, padi 900 konggilah naik pula. Naik pula. Baru ni. Naik pula rata. Itu naik pula rata. Ada 10% atau 60 hal itu liz zakat untuk bagi zakat. Tengoklah kata 10 tu, satu unsur tu. Cabut 10%. Padi berah 100 kata, padi berah tu 100 kata, cabut 10 kata tu. In sukiya bila mu'natin. Jika kat sebab tu. Kata 10 tu lah. Jika dijiruh akan dia ada tu. In sukiya ada ma zukira minal qud wa ma utifa alaih. Jika dijiru akan dia, akan padi, akan jagung, akan kacang pun itu. Jika dijirukan dia bila mu'natin dengan tidak ada belanja panggil padi musim. Kalau buah musim hujan biasa tu ya. Kita tak ada nakuk gimana kita. Tu sukiya bila mu'natin tu kalau buah sapa padi musim lah. Tu kena 10% kali tu hati. Sukiya bila mu'natin. Kama torin seperti hujan apa yang buat padi musim. Wa illa dan jika tidak wa illa dan jika tidak ada wa illa itulah harkat itulah. Sukiya wa illa wa illam wa illa madadah tu. Wa illa wa in sukiya bi mu'natin. Itu maksud dah. Jika dijiruh dengan tidak belanja 10%. Dan jika tidak dengan bahawa dijiruhkan dengan belanja kena apa remo pergi ke air atau kena beli air. Seperti kanat hin seperti aku air. Nak aku air. Qauluhu nadhin nukila atau naklul ma'i dah. Naklul ma'i min mahalli ila zar'i bi hayawi awali. Dia pindah akan air dari tempatnya aku air. Kalau pesa kena aku air fa nisbuhu ay nisbul usyri setengah usyur 5% lah. 5%. Padi itu berah tu 100 kata 5%. 500 lah. Kalau gitu 300 15 kata. Kalau biasa 300 30. Ni dak padi harusnya kita nak air sendiri 300 kata kena 15 kata. Wasababu tafriqati si qalul mu'nati fi hazah. Dan bermula sebab at-tafriqati bagi tafriqah bahagi tu lah. Hidup bahagi tak serupa tu lah. Bermula sebab tafriqah. Dah ada tu. Wasababu tafriqah ma baina ma sukiya bila mu'natin haitsu kana wajibu al-usyra wa ma sukiya bi mu'natin haitsu kana wajibu nisfal usyra. Kata kalau jiru sendiri kena kau air tu setengah, kalau padi musim tak nak kau air tu 10. Itu ialah siqalul mu'nati fi haza. Kerana berat belanja fi haza pada ini. Fi haza dalam darat. Fi haza fi ma sukiya bi mu'natin beratlah. Pada barang yang dijirukan dengan penanya berat sikitlah kena belanja. Lalu turun sikit nisfu. Itu sukilal mu'nati fi haza. Wa khifatuha fil awali atas pada siqalu. Sebab beza nisbah bagi zakat tak serupa tu siqalul mu'nati sah dan wa khifatuha
Dan rengi nyo mu'nah belanja tu fil awali pada permulaannya, pada permulaannya, pada awal-awalnya. Tanda tanah fi ma sukiya bila mu'natin tu dia. Tu dia. Rengi belanja. Bahkan tak nak rasa belanja. Tu dia. Sampai tu berat tu puluh usul zakat. Sikit. Sawaun hamzah taswiyah tu. Sawaun hamzah taswiyah. Zara'a zalika tu qasdan am nabata ittifaqan, kebetulan. Sama je, tak ada kira tu. Hak kata tu lah. Kalau padi tu kita tanam sendiri padi musim katanya. Kalau padi musim berah musim tu kena 10 atau kena aku air tu kena setengah tu. Sama je azara sama je tane ia seorang tu. Zara'a tu lah. Tane ia seorang tu akan zalika apa? Al-mazkub minal qut tu lah. Padi itulah, kacir tu. Sama ada kita tanam sendiri kacir tu kostan dengan sengaja kita tanam padi tu. Sengaja kita tanam padi musim atau sengaja kita tanam padi tu tapi bukan padi musim, kena kau sendiri. Sama ada padi kacir jagung tu kita sengaja tanam. Am nabata ittifaq atau tumbuh ia zalika tu lah. Padi kacir jagung tu lah zalika tu. Ittifaqan kebetulan. Padi hak tamaran, hak tamaran itu sengaja kita tanam lah. Buat benda. Ketek siap dah tu. Lepas tu tani tak ada buat ali. Lepas tu padi hak luruh. Hak luruh tu tumbuh buah pula dah tu. Sama ada tumbuh ia zalika kacir tu kebetulan tumbuh pula dah. Lebak pula tu. Jo. Sama ada gitu jo. Tu dia. Kama fil majmu' kata gitulah. Sama je. Tak ada kira tu. Tumbuh dengan tak kena tanam tu padi musim atau tumbuh itu nyong kita tanam tu bukan musim supaya ada tu. Tumbuh dengan sendiri ke tak sendiri ke tengok. Dalam masa musim hak musim ke hak bukan musim. Tak ikut supaya tu. Kalau tumbuh dalam hak masa musim 10. Kalau bukan setengah. Gitulah. Kama sabata fil majmu'. Gitulah. Hal keadaan Nawawi itulah. Hal mustatir bagi hak takdir fi sabata wa juga jidah itulah. Kama sabata iya fi majmu'. Hal keadaan Nawawi itu hakian fihi al-ittifaq. Hal keadaan hikayat ia Nawawi pada majmu'. Hikayat akan al-ittifaq, akan ittifaq di antara ulama. Kata gitu. Sama je kita tanam sendiri atau tumbuh tak sengaja kebetulan tumbuh. Gitu je. 10 atau 10 dan situlah. Wa bihi yu'lamu dha'fu qawli Syekh Zakaria fi tahririhi taba'an li aslih. Wa yu'lamu dan diketahuikan. Dan dengannya lah. Ibarat lagu ni juga wa yu'lamu dha'fu qawlihi Zakaria ila itu bihi. Dan diketahui akan doa dengannya lah. Dalam datu bima hakahu fil majmu' min attifaq an ta'mim min mazkur yu'lamu ila. Dan dengannya dengan ini hikayat Imam Nawawi dari kitab majmu' itulah diketahui kan kata doa perkataan Syekh Zakaria di dalam kitab tahrirnya Zakaria. Hal keadaan Zakaria itulah Syekh Zakaria tu tabiatnya mengikut turut akan li asli bagi asal bagi kitab tahrir. Asal kitab tahrir kita lubak tu lah, tangkih lubak. Dia kata dia mengikut kitab tahrir dulu. Asal bagi kitab tahrir. Tu dah sikitlah. Ya taguana 20 kata badar bagi apa nama tu bagi kauli tu bagi perkataan tu makuluka pun tak apa, makuluka bagi kauli saya kerja pun tak apa, badar pun tak apa. Dia kata guna dalam kitab tahrir dia kata yustaratu li wujubiha disyaratkan bagi nak wajibkannya kan zakat sana itulah
zakat biji-bijian itu disyarat akan ayyazra'ahu bahawa tanam ia seorang ada dah bahawa tanam akan mazukira tanam akan mazukira minal qut itulah tama jagung kacang beras itulah tanam oleh malikuhu tu kena tuai tanam sendiri padi kita tanam sendiri padi satu lah wajib zakatnya ada pun bekas kita ketet dah tumbuh kelak semula buah lebat siapa kau digata-gata tak wajib disyarat bagi wajib zakatnya bahawa tanam akannya oleh tuannya atau naibuhu atau naik ganti bagi maliknya tuai orang lain lah kerja orang lain. Kalau gitu gak fala zakata fima in zara'a bi nafsihi tu dia. Maka tak wajib zakat lah pada barang tumbuh-tumbuh biji-biji buah-buah yang in zara'a yang tumbuh lah ia bi nafsihi dengan sendirinya sendiri bagi mak burung mari berak tumbuh lebat buah sama jadi ya tak wajib zakat kerana wajib zakat kena tulis sendiri tanah dia kata gitu jangan ikut asal au zara'ahu ghairuhu bi ghairi izni ya juga atau tanamkannya atau tumbuhkannya tanam atau tumbuhkannya kan ma in zara'a tu biji-biji tumbuh-tumbuh tu tumbuh oleh ghairu oleh orang lain nya tumbuh bi ghairi iznihi dengan tidak izinnya malik tanah kita benar-benar kita lemotnya buat benar tak minta izin kita tumbuh gitu sebab tu juga banyak buat adi tu waktu-waktu kata tak wajib zakat juga kerana tumbuhkannya oleh orang lainnya dengan tak izin kita habis wala yudammu jinsun ila akhara litakmilin nisab dan tidak boleh hipung akan satu jenis tidak boleh dihipungkan akan satu jenis ila akhara kepada jenis ila jinsin akhara kepada jenis yang lain apa litakmilin nisab supaya atau sempurna atau untuk sempurnakan nisab tidak dihipungkan satu jenis kepada jenis yang lain. Padi dua atau padi kita tani boleh dua atau kata je padi. Lepas tu tani kacang boleh satu kata, capur boleh ikut kata supaya nak wisapa nisak. Tak boleh. Kacang dengan jagung, kacang dengan padi jenis lain-lain. Tidak boleh dihipungkan jenis satu jenis kepada jenis yang lain supaya untuk sempurnakan nisak itu dia. Buat padi tani boleh 200 kata pergi capung dengan jagung tu 1 kata jadi 300 supaya sempurnakan nisab tak boleh bi khilafil anwa'il jinsi bersalah itulah wazalika itulah sakudillah yutamu itulah tak tahu wazalika zalika wa adamu dama yudam indimu masta surasi tak apa wazalika zalika adamu dhammi jinsin adamu dhammi jinsin tidak himpunkan satu jenis ila al-akhirah itulah bi khilafi halakani mukhalifan bi khilafi al-jinsi bersalah bagai jenis tak ada apa padi belaka ni padi apa ni padi maklik ni padi homo ni padi bukit tu beras belaka panggil tapi jenis nama lain bi khilafi al-jinsi dia tak apa apa bi khilaf fatudammu maka boleh nak hipung tak ada apa padi beras maklik ni buat padi sani boleh juga boleh 200 padi hak terang ni itu jenis ni macam ni jenis ni boleh 100 hipung boleh bi khilafin anwa bagai-bagai macam-macam jenis-jenis makai bagai-bagai jenis tak apa benda tulah tapi bagai lain fatudammu kalau gitu wazara itu wazara'a alif jahid dah kalau itu wazara'al ami kalau tasdid tu ami kita tahu wazara'al ami dan bermula 2 tahun maka bermula 2 tanam 2 setahun maka dan bermula 2 tanam dalam setahun 2 tanam
Tapi masa setahun je. Pokok tani enggak. Padi 2 tahun kali dah. Siapa ni bulan ketek, tani pula ni bulan ketek. Tahun kali tu memang gitu. 2 kali buat padi setahun. Dalam masa setahun. Bermula 2 tani Mei di dalam setahun. Itu yudammani boleh dihitung. Mula tani padi mula-mula bulan Mekerah. Tani buat padi berapa bulan ni Mesa. Mesa pasti itu Puspa 5 berapa bulan Mesa bulan ni ni bulan ketek tu tani pula dah tani pula ketek padi yang kedua tu ni dalam masa ni bulan tu setahun tu dalam masa setahun tu 2 kali ketek 2 kali buat padi boleh hitung wazara'al ami dan 2 tani lain tapi masa tu dah itu juga mana boleh hitung. Kalau buat padi mula-mula boleh 200, buat padi yang kedua tu boleh 100 je, boleh hitung. Itu. In waqa'a hasaduhuma fi amin wahidun. Jika berlakulah ketek. Jika berlaku ketek tu akan kedua zara'ah tu berlaku ketek di dalam masa setahun tu lah. Ya. Ada padi ning, padi tamarai. Hak ni hak tahun ni. Lepas tahun ni dah. Lepas dia setahun dah baru buat padi pula dah. Tahun yang kedua ni. Boleh yang 2 yang 3 okey. Buat padi boleh 3 rata-rata. Nak capur? Tak boleh. Nak ke lain-lain. Qauluhu in waqa'a hasaduhuma fi amin bi ayyakuna baina hasadayil awwali wasani dunasnai asyara syahran arabiyatan. Dengan bahawa adalah di antara 2 kali ketek yang pertama dan ketek yang kedua tu 2 kali ketek tu duna kurang tak lebih tak sapa 12 bulan tu dia. Tu boleh bilang boleh hitung buat puasa boleh. Ada ikut sekiling 2 kali teh boleh hitung. Lepas tu dia buat tatim matan di bawah tu. Ada tatim matan bawah ada kalau hu ing waqa'ah tu. Tu dia masalah. Nak boleh ketek tu bila? Nak beri padi tu masak semua ke kena. Ke masak setengah-setengah tu boleh ketek dah. Tu situ. Masak setengah-setengah pun tak apa dah. Boleh ketek dah. Walaupun tak tunggu masak semua pun tak apa. Tu. Far'un ini satu farak. La tajibuz zakatu fi mali baitil mali. Tidak wajibkan zakat pada harta baitil mali, harta tengah. Tanakan banyak duit. Juta-juta. Wajib zakat ke tak? Tak wajib. Wala fi rai'in mauqufin. Ini wala dan tidak wajib zakat juga pada rai'in pada hasil mauqufin yang diwakafkan dia. Dia mahu tu wakaf tanah, wakaf kebun getah 100 rai. Hasilnya boleh daripada duit matang getah di matang tu 100 rai. Juta-juta hasilnya daripada harta wakaf. Wajib ke zakat? Tak wajib. Tak wajib zakat daripada harta-harta atau hasilnya daripada harta-harta wakaf. Itu dia. Tak zakat. Bayar sikit gapo dia? Bayar daripada tu mauquf tu. Gapo dia mauquf tu? Min nakhlin daripada buah tamar. Tu. Kalau di Mekah, bukan di Mekah, di Madinah. Di Madinah. Kebun tamar Sayyidina Uthman wakaf. Apa tu rakyat tengok? Tak tahu rakyat mana rakyat tengok. 500 rakyat dia wakaf. Kalau masa Uthman lagi wakaf. Apa orang ni kan dah? Wakaf. Orang ni tahalan ni. Ya untuk masalah umum ya. Itu zakat je. Itulah tak wajib zakat daripada hasil benda-benda yang diwakaf.
bayar min nakhlin daripada pohon tama misal tu, au arden atau bumi. Dia mau wakah buah tama, dia mau wakah bumi. Ala wakah mauquf tu lah wakah tu ala jihatin amin ada tu wajib. Di atas jihad, di atas wajah yang umum. Kal fuqara wal fuqaha wal masajid. Ni tanahku satu rai ni aku wakah kepada orang pakai semua. Umum tu mana-mana orang pakai boleh guna semua. Atau tanahku 20 rai ni aku wakah bagi masjid. Tanahku 20 rai ni aku wakah bagi fuqaha. Atau wakah dengan jalan umum, hasilnya yang boleh daripada tanah bumi wakah tu tak boleh dua zakat. Kenapa tu tak wajib zakat dah? Li adami ta'ayyunil maliki, kerana tidak tentu tuannya, tak tahu siapa. Lain pada wakah tertentu, tu tanahku ni aku wakah bagi orang tu. Dia motuh tertentu, tu wajib zakat. Wa tajibu fi maqufin ala muayyan wahidin, kalau gitu kan. Ni panggil mana Pak Tita Prek ni. Apabila wakah di atas jalan umum tak wajib zakat. Kerana tak tentu tuan. Tak tahu siapa tuan. Kalau gitu kak watajibu, maka wajiblah ia zakat fi maqufin fi rai'in maquf, pada hasil yang diwakah ala muayyanin wahidin, di atas orang yang tertentu. Atau wajib zakat. Au jama'atin muayyanatin, atas pada muayyanah. Harta wakah di atas jamaah yang tertentu, sepatu juga wajib zakat. Misal ka aula li Zaidin, seperti anak-anak bagi Zaid. Tu dia zakat. Biasa tu lah, kalau wakah am tak wajib. Kalau wakah khusus tu wajib. Zakaruhu fil majmu'. Hazal kalam la tajibu. Zakaratu ai hazal kalam, bermula ini kalam, ini bahasa apa, la tajibu zakatu fi baliman ila akhirih, macam itulah. Macam tu hazal kalam kata la tajibu zakatu fi baitil mali, itulah. Itu tu semua ni ialah zakarahu, telah sebut akan hazal kalam itulah fil majmu' oleh Nawawi fil majmu'. Gitu. Wa afta ba'duhum, dan telah petua oleh setengah-setengah mereka tu ulama fi maqufin, pada harta yang diwakaf itu wakaf ala imami masjid, di atas imam masjid. Dia dah wakaf di atas imam masjid. Setengah ulama petua masalah harta wakaf di atas imam masjid. Awil mudrisi atau mudarrisi, atau wakaf atas mudarris yang pelajar. Harta wakaf kepada imam masjid dan pelajar-pelajar, afta bi annahu, dengan bahwasanya syan yalzamuhu zakatuh. Itu dia. Lazim wajib akan imam atau mudarris tu oleh zakat. Setengah ulama fatwa gitu. Kalau ada yang mewakaf kepada imam masjid atau wakaf kepada pelajar-pelajar, ada fatwa kata wajib zakat. Seperti kal muayyani, itulah sakup pada kata imam masjid al-mudarris buat apa, atau wazalika kaunuhu wajiban zakatuh, kata keadaannya wajib zakat. Masalah wakaf bagi imam masjid dan wakaf bagi mudarris tu baris pun ni dah, wazalika kaunuhu wajiban zakatuhu, itulah. Itu kainun atau kainan kal muayyani, seperti tuai yang tertentu. Dia mewakaf kata imam komentaris supaya tuai yang tertentu dah. Qala syekhuna, telah berkata tu kami, wal aujahu khilafuhu, dan bermula yang wajah lah, yang ada wajah calonnya, itu ialah khilafuhu, menyalahikannya. Kan itulah kan
kan ma afta ba'duhum fi maqufin ila imam itu. Yang jalan ada wajahnya tak serupa tu lah, bukit lah, mana tak kena. Tak kena. Wal aujahu khilafu ma afta ba'duhum fi maquf. Gapo khilafu? Khilafu gak fala tajibu zakatu lah. Fala tajibu zakatu fi maqufin ala imamin ila akhirih. Itulah. Itu khilafu. Lagi wal aujahu khilafuhu, khilafkannya apa? Nyo ma afta ba'dum ila akhirih. Gapo khilafnya? Ai fala tajibu zakatu fi maqufin ala imam masjid wa au mudarris nanti ya. Tak boleh zakat. Pasal apa boleh kata khilafuhu tu? Li'annal maqsuda bizalik, kerana bahawa tujuan dengan dimakai iaitu boleh. Ada al-waqfu. Li'annal maqsuda bizalika bil waqfi itulah. Kerana bahawa maksud tujuan dengan wakaf itu ialah al-jihatu. Tujuh jihad pihak. Dalam dia kullu man tasafa bihadzal wasfi la syakhsun muayyanin. Bukanlah ia tu. Kullu man bukan. La kullu man tasafa bihadzal wasfi, iaitu murad dengan jihad apa? Tiap-tiap mereka yang bersifat dengan sifat. Tiap-tiap mereka yang bersifat dengan sifat wakaf. Orang wakaf tertentu ke wakaf am ke atau wakaf orang wakaf dia. Wakaf dengan dia tu dengan sebab jalan umum ke dengan sebab jalan khusus ke tak ada kira. La syakhsun muayyan bukan seorang tertentu tak pada kullu tu. Kerana bahawa maksud dengan mereka itu wakaf tu ialah khabar bagi anak al-jihatu, jihad pihak. Wakaf pihak khalik gitu nak gitu lah. Duna syakhsin muayyan, bukanlah seorang yang tertentu. Tu dia. Kilah lah maknanya. Tanbihun. Qala al-Jalalul Bulkini, telah berkata oleh Syekh Jalaluddin Al-Bulkini, dia kata di mana fi hasyiatir ra', dalam hasyiah bagi ra' Radul Talibin bagi Imam Nawawi. Dia kata hal keadaan ia tu tabaan, dia mengikut turut lil majmu' akan Imam Nawawi lah. Dia kata supaya dengan Imam Nawawi. Dia kata gana inna ghullatal ardi al mamlukati awil mawqufati mawquf ala muayyanin in kana al bazru min mali malikiha au awil mawqufi alaih. Dia kata bahawasanya gullah hasilnya buminya dimilik. Kita ada tanah. Lepas tu ada tanah-tanah meh. Hasilnya boleh satu motang getah buah-buah. Bermula hasilnya bumi yang dimilik atau bumi yang diwakaf. Dia mana wakaf tanah kita. Kita boleh hasilnya daripada tanah tu. Wakaf ala muayyanin, di atas seorang yang tertentu. Ala muayyanin ala syakhsin muayyan, di atas seorang yang tertentu. Dia mana wakaf kita. Hasilnya yang boleh daripada tu tengok. In kanal bazru, jika adalah benih itu daripada min mali malikiha, daripada harta tuannya, tua bagi bumi. Kita boleh hasilnya daripada getah. Getah tu kita beli, anaknya kita beli. Jika adalah benih tu daripada harta tuai tanah atau mauqufi alaih, atas pada maliki.
jika adalah benih itu daripada harta orang yang diwakaf ke atasnya. Kita nanti makan je, dia mau tu wakaf kita. Kata ni duit tu beli anak tu tuai aksa tu. Beli daripada harta yang diwakaf atasnya. Kita. Dia mau ni wakaf tanah kita. Kosong gitu je. Kita lah lotong sikit beli tanah. Beli anak atas ni duit kita. Jika adalah benih tu tuai tanah atau benih tu daripada orang yang diwakaf atasnya, dua-dua masalah jawab begitu, fatajibu alaihim, maka wajiblah atasnya, atas malikiha atau mauqufi alaih. Khabar ada mana tu? Mahzuh. Khabar ana mahzuh. Tu hasilun sabitun ingkana. Situ. Bahawasanya hasil bumi yang dimiliki, hasil bumi yang diwakaf ke atas orang tertentu, itu hasil lah ia sabit lah ia tengok. Hasil lah ia sabit lah tengok. Tengok mana? Jika adalah benih tu daripada tuai tanah atau benih tu daripada orang yang diwakaf atasnya, waktu maka wajib oleh zakat tu atasnya, atas tuai tanah tu. Atas tuai anak tah tu. Itulah. Tengok dia benih lah. Kalau benih tu siapa beli? Kalau dia mau tu beli, wajib zakat tadi mau tu. Fima wajib fima pada barang, pada hasil le lah. Hasil le pada gullah, pada hasil le yang akhrajathu al-ardu, yang telah mengeluar akan hasil le itulah al-ardu oleh bumi. Itu dia. Hasil le duit boleh daripada tu lah. Dak di sini dak kaitan ni. Kalau kau Malaysia ni enggak lubang kelapa, beratus-beratus rai juga tu. Hasil le boleh daripada tu enggak kena lah tu. Sini lah ya kata sini. Hasil le bumi yang dimiliki, hasil le bumi yang diwakaf, wajib zakat tu di atas tuai benih. Tuai lagi benih. Fa in kana al-bazru min malil amil, maka jika adalah benih tu daripada harta amil orang kerja. Tanah-tanah kita, dia motor tu beli anak kata tanah, beli anak kelapa tanah. Kalau benih tu daripada harta orang kerja, langkah dulu, fatajibuz zakatu ala amil, maka wajiblah oleh zakat itu di atas orang kerja. Tengok masalah benih tu lah, benih siapa? Wajawazna al-mukhabarata. Ni nak berlaku di atas ni, wa in jaraina ala qaulin. Jaraina. Ada. Wa jaraina ni, wa in jaraina ala annaha jaizatun ay sahihatun. Ada dia. Mana? Dan berlaku oleh kita di atas bahawasanya mukhabarah taruh pawah memawah dah. Tanah kita, dia mau tu beli benih tanah di atas tanah kita. Nak berlaku di atas masalah pawah memawah. Itu tu haruh. Haruh tu nak berlaku di atas pawah memawah tu haruh. Kalau pawah memawah tu haruh, kalau dia mau tu kita tanah di atas kita, benih dia, dia mau tu tanah, ada tu dia mau tu beli zakat. Itu dia. Fatajibu zakatu alal mali, nak berlaku di atas pawah memawah tu haruh. Wala syai'a ala sahibil ardi, wala syai'a ay wajib wahidun min zakat namanya. Dan tidak ada sesuatu pun wajibun atau satu pun, dan tidak ada sesuatu pun yang wajib min zakat daripada zakat. Wala syai'a wajibun min zakat ala sahibil ardi. Di atas tuai tanah tak ada apa-apa. Pasal li annal hasila lahu ujratu ardih, kerana bahawa hasil le itulah dapat tu lahu baginya li annal hasila, kerana bahawa dapat atau hasil baginya
ujratu ardi, pengupah atau penyewa bagi bumi. Pasal apa boleh kata tak wajib? Wajib bagi tuwe kerja tu. Kita tanah kita, demo tu tanah dalam tanah kita ni. Inilah faham mawah. Wajib zakat dia tak tuwe benih. Kerana li'anal hasil kena masa dapat hasil le tu sebenarnya. Kerana berwasa hasil le dapat teh itu tu nak agak adalah tu sifat az-zuruf ba'da nakirah sifat wa pada ma'rifi ahwal dua tu hal. Kerana berwasa al-hasila hal keadaan hasil itu kainan yang adalah ia ya hasilnya yang dapatlah ia lahu bagi sahibul ardi. Kerana berwasa hasil itu hal keadaan hasil itu yang dapatlah bagi tuwe bumi itu dapat baginya aduh khabar bagi anak li'anal hasila lahu, kerana berwasa hasil itu hal keadaan hasil itu dapatlah baginya bagi sahibul ardi. Gapo? Ujratu ardi, pengupah bagi bumi. Itu dia. Demo tu tanah di tanah kita. Buah hasil buah tu lah seolah pengupah atau penyewa bagi bumi kita. Itu dia. Wa haitsu kana al-bazru min sahibil ardi, dan dari sekira-kira adalah benih itu tu daripada tuwe bumi. Tanah kita, benih kita juga. Fa'u wa u'ti minhu syai'un lil amin, dan diberikan wa u'ti ya boleh wa u'tiya minhu, dan diberikan daripadanya akan suatu lil amili kepada amil, bagi amil, dan diberikan daripada itulah ma tukhraju min ardi, buah-buah ya. Ma tukhraju min al-ardi dalam darah adalah ma tukhraju min al-ardi, barang yang dikeluar daripada bumi, yakni buah-buah ya. Diberikan daripada buah-buah itu akan sesuatu daripada amin kepada amin. Wala syai'a minaz zakati alal amin. Di situlah. Kalau tanah tu tanah kita, benih kita. Benih kita lagi, tanah kita lagi, kita kena builah. Hasil le tu. Seolah jadi pengupah. Tanah kita, benih kita, dia mau lain hijau. Lepas tu buah-buah yang pulih daripada tanah itu, tu buah tu lah seolah jadi pengupah penyewa bagi lil amil, bagi orang hijau. Wala syai'a alal amil, dan tidak ada sesuatu daripada zakat di atas orang hijau. Itu ya. Jadi hak dulu kalau tanah kita benih demo lain. Demo lain tanah buah demo tu kena buah kita. Buah kita tu seolah harga penyewa. Itu ya. Kalau tanah kita lagi pula benih kita, dia orang lain tanah. Dia tu tanah buah. Buah tu lah kita ambil dia tu lah kepada orang menanam tu. Seolah jadi pengupah. Betul tak? Hak ni hak dulu jadi penyewa. Hak ni jadi pengupah. Itu lah. La syai'a 'alal amil li'annahu, kenapa wasanya syai'un lil amili itulah. Itulah suatu buah-buah itulah widya itulah ujratu amali, pengupah bagi kerjanya. Intaha Jalal Bukini. Masalah kan kalau orang dulu kak kali sepatu juga tebal getah tebal hutan merah pas sama taruh nak tanah getah tu nak besar lama juga berpisah berpatu panik kalau makan ni bisa getah besar tu 4-5 tahun nak boleh makan dah getah 5 tahun dah bisa dah buah lagi bisa kan bicara di mana dulu makan upah merentah dulu tanah bisa tak nak kena siapa lah ni lagu ni bisa tu nak terbayar makan kita ke nak dia kita bayar makan seolah-olah jadi
pengupah bagi tanah sewa kita tu. Wa tajibu zakatu linabatil ardi al-mustajarati ma'a ujratiha ala zari'i. Wa tajibu zakat dan wajiblah oleh zakat linabatil ardi bagi tumbuh-tumbuhan bumi. Zakat tumbuh-tumbuhan lagi ni. Yang al-mustajarati yang disewakan dia. Tanah demo kita sewa tanah. Kacir banyak sewa tanah demo 100 rai tanah kacir. Buah banyak sebab siapa ni sok wajib zakat. Wajib zakat daripada tumbuh-tumbuhan bumi yang kita sewa tu. Ma'a ujratiha lah serta penyewakannya kan bumi. Zakat pun kena, nyewa pun kena bayar. Wajib ala zari'i di atas orang tanah. Di atas orang tanah tu. Wajib ala zari'i di atas orang yang menanam. Itu ya. Wa tajibu ala man marra. Dan wajiblah ia zakat lagi. Ala man marra di atas mereka tersebut sebab dululah. Liz zakat bagi zakat fi kulli khamsi ibilin oleh syatun. Mana di situ Kapula ni. Qauluhu wa tajibu ay syuru'un fi bayani miqdari nisabin am. Tu dia. Nak mula masuk bercara qada nisab binatih. Wa ma yajibu ikhrajuhu minhu. Wajib di atas orang tersebut al-muslimi al-hurri al-muayyani. Wa tudmanu min syuruti salasatun. 3 syarat ni. Wa baqiya minha an tablugha nisaban wa usama tamalikin laha kullul hauli. Wa madha haulun fi milkihi wa an la takuna awamin. Lagi kata tu. Tambah sagira mahul, tambah sagi. Muslim merdeka yang tertentu tambah lagi tambah hul dan siapa nisab. Wajib bagi zakat pada tiap-tiap 5 ibil, 5 ekor unta. Wajib ekor unta 5 ekor je. Wajib oleh syatun, oleh seekor kambing. Tiap-tiap 5 ekor unta, tiap-tiap 5 ekor seekor kambing. Tu ya. Bukan unta dak. Ekor unta. Ekor unta 5 ekor. Hok kena kewangan seekor anak kambing. Betul. Syatun seekor kambing. Seekor kambing. Syah. Suku. Dia. Jaza'atu da'nin laha sanatun. Jaza'ah. Badar. Gapo syah? Gapo dia syah? Syah tu arti gitulah, seekor kambing. Iaitu badar pun tak apa tu. Gapo syah? Atas tafsir. Betul lah. Gapo syah? Jaza'atu da'nin laha sanatun. Jaza'ah. Jaza'ah ni da'nun jaza'ah. Bering atau kibah tu lah. Bering atau kibah yang sabit baginya jaza'ah tu almost tahun. Syah, seekor bering, seekor kibah yang almost tahun. Mak Zain tu kami bet semua nanti. Kalau Syah ni Syah bering atau kami. Bet kami bering atau kibah. Mak Zain tu kami. Kalau da'nun, tu da'nun tu kibah. Ni syah ni kena kepada bering atau kibah kat tu Yang nak kat tu tapi supaya benar supaya bering atau kibah yang almost tahun nak tu. Atau atau saniyatu ma'zin atau pada kata jaza. Saniyatu ma'zin laha sanatan. Kambing, apa panggil kambing tu? Kambing bek tu lah. Kambing bek yang umur saniyah tu. Kambing bek yang umur 2 tahun. Kalau kambing bek
nak umur 2 tahun. Kalau biring dah kibah nak umur setahun. Wa yajzi'u az-zakaru wa in kanat ibiluhu inasan, dan memadalah oleh az-zakaru, oleh kami jantan. Sini. Kami boleh buat tu. Boleh kalau belakang tu. Dan memada, cukup memadalah oleh kami jantan. Kami jantan wa in kanat ibiluhu, dan jika adalah unta bagi seorang tu lah, inasan perempuan. Jadi unta betina saja 5 ekor. Keluar anak jantan. Anak itu kami jantan umur setahun. Kami jantan umur 2 tahun. Atau kibah biring tu umur setahun. Jantan lah kau tu. Mada. Lal maridu in kanat ibiluhu sihahan. La atas pada az-zakaru. La yajzi'u, tak mada oleh al-maridu, oleh yang sakit. In kanat ibiluhu, jika adalah unta bagi seorang tu sihahan, sihat. Tu ya. Unta kita sihat belaka nak keluar kambing sakit, tak boleh. Ada pun unta kita betina belaka nak keluar jantan, tak apa. Ila khamsin wa ishrina muta'alliqun bimasuk wa yatayassaru. Terus meneru dak wajib tu lah. Pera 5 ekor, seekor, 6 ekor, seekor, 7 ekor, seekor lagi dah. Tu. Yastamiru dah kata wa yastamirru wujubus syah fi kulli khamsi ibilin ila an yablugha anadaha, hingga sampai ke 25. Ila khamsin wa hingga sampai ke 25 ekor. Minha daripada unta. Pera-pera pergi sampai ke 25 ekor daripada unta. Pasal itu fafi ashrin syatani, maka pada 10 ekor unta itulah, itu syatani, 2 ekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Wa khamsata asyara salasun wa ishrina ilal khamsi wal ishrin arbaun. Pera gi sampai ke 25 ekor unta daripada unta, maka 10 ekor unta, 2 ekor kambing, dan 15 ekor, 3 ekor. 5 tu lah. Dan 25 ekor dan 25 sampai ke 20 tu. 20 tu. Inilah 10, 15, 20, 25, 4 ekor. Tu lah. Tiap-tiap 5 ekor seekor tu lah. Tiap-tiap 5 ekor seekor. Faiza kamulatil khamsu wal ishruna, maka apabila sempurna lah oleh 25, fa bintu makhadin, tu nak situ ya. Fa bintu makhadin, maka fatajibu oleh bintu makhadin laha sanatun, maka wajiblah zakat tu lah oleh bintu labu makhadin, oleh anak unta. Bintu makhad ni anak unta. Bintu makhad anak unta tu baru anak unta. Tu bintu naqatin makhad ni.
anak unta yang baginya umur setahun. Itu dia. Anak unta umur setahun. Tu dah. 5 ekor seekor kambing, 10 ekor 2 ekor, 15 3 ekor, 20 20 pergi sampai ke 25 tu. Itu cakap sah. 20 pergi sampai 25 4 ekor. Bos sampai 25 tu lah, ada lagi lah, tak lagi. Ya dah. Bos sampai 25 tu lah. Bos sampai 25 tu lah baru bentu makat, baru keluar seekor anak unta hak umur setahun. Wahia bintu makat tu wajibatun ala sittin wa salasina situm. Itu kena dah. Wajib lah ia dah wajib tu. Seekor anak unta umur setahun tu sampai kepada sittin wa salasina 30 ekor situ. Perak unta sampai ke 20 ni 78 sampai ke 30 ekor seekor unta. Summiyat bizalika dinamakan dengan iatu makat. Zalika makat. Panggil anak unta panggil makat kat mana? Anak unta mustah panggil makat. Iaitu li'anna ummaha kerana bahawasa ibu bagi bintu makat. Ibu bagi anak unta umur setahun tu anak sekarang ni lalala ni dia ibu dia patut anak dia umur setahun tu. Anak sekarang ni telah hampir dah. Telah ada lah baginya, telah hampir baginya bagi ummuha tu. Tak lama dah kata antasiru minal makhati, bahawa jadilah ia ummuha tu minal makhat daripada makhat. Apa pula ail hawa milik yang putih. Siapa masa nak mengandung pula dah. Jadi kalau anak unta tu umur setahun dah, ibu unta tu mulalah nak mengandung pula dah. Mula nak mengandung pula dah. Itu makhat. Wa fi sittin wa salasina ila sittin wa arba'in, dan pada 30 ne dan 40 ne situ. Siti makot anak binti makot. Cakap tu. Naik pergi sampai ke 40 ne bintu labun, seekor anak unta yang labun. Anak unta betina. Itu labun. Anak unta betina yang laha sanatan umur tahun. Asal ni anak unta yang umur setahun. Anak unta tina tak? Tina. Bintu tu lah. Anak unta tina yang umur setahun. Bagi sampai ke 40 ni, bintu labun anak unta tina. Anak unta tina yang laha sanatan 2 tahun. Usumiyat bizalika li'annahu kena bahawasanya bintu labun tu laha baginya bagi bintu labun tu lah. Ada ummuha, ada ibunya. Ibunya yang analah yang sekarang yang telah sampai masa dia tu. Analah yang telah sampai masanya masa ummuha tu anta ada asalnya mengandung beranak nak beranak yang kedua dah. Tua sikit anak. Lama gak anak ia tu umur 2 tahun. Dia tua sikit dah kakak nak mana? Hak ni tahun. Mula nak mengandung. Wa tasiru zata labani. Maka jadilah ia ummuha tu lah zata labani, mempunyai susu. Tu engkau mengandung. Wa fi sittin wa arba'ina ila 61 hiqqatun laha salasu sinina. Dan pada ambil situ pula pada 40 ne hingga pergi sampai ke 61 hiqqah, satu ekor unta. Satu ekor tina unta. Satu ekor tina unta yang laha umur 3 tahun. Wasumiyat bizalika, dan dinamakan dia kan bismi hiqqah tu lah. Di annaha kenapa bahawasanya istahaqqat bermustahak lah ia hiqqah tu lah, berhak akan antur kaba, akan bahawa turkaba dikanderakan dia boleh naik lah. Unta umur 3 tahun ni boleh buat naik lah, boleh muak buat naik apa boleh. Dan wayuh malu, dan ditanggung dimuakkan di atasnya, di atas hiqqah boleh lah. Au ayyaturuqaha, atau bahawa atas tu lagi
Gijak bang hekah tu kerana bahawasanya bahawa beramak akan hekah tu al-fahla. Akan hekah tu akan al-fahlu. Boleh sana. Al-fahlu boleh bapak. Bapak je pun nak beramak nak jatuh benih tu lah. Tu dia. Hekah tu. Ayat urukah bahawa beramak akan hekah oleh al-fahl oleh bapaknya. Kat tulu wa fi ihda wa sittina jaza'atun. Sebenarnya mudah je.